2, 3. Kalau jengkit okey, kalau tak jengkit macam ni. Wah! Ambil gambar. 1, 2, sejam. Hai, Assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak pergi mandi swimming pool dengan jacuzzi ya. Akil dengan Ilya, kita orang nak pergi mandi swimming pool yang private, The Palace punya, dekat Genting Cruise ni. So, tempatnya memang private, tak ramai. Macam sebelum ni Akil pergi dengan Abang Syah, dulu kita orang duduk kat balcony. Lepas tu dia punya swimming pool bercampur dengan semua orang. Tapi kali ni dia ada swimming pool yang khas. Dia tak ramai lah, ada juga orang, cumanya tak ramai. Jadi sekarang dah petang, harap-harap tak ramai lah kan. Okay, so Ilya dah ready ke? Papa, Ilya dah ready ke? Kenapa Ilya sekarang makin malas buat video YouTube ni? Tengok dia perempuan biasalah. Kalau dia macam rasa muka dia tak okey, dia tak nak tunjuk muka dia. Jangan dia cubit orang. Okay, so yang baru masuk, jangan lupa like video ni, subscribe, turn on notification. Okay, so kita nak mandi jacuzzi yang panas tu. Lepas tu kita terjun swimming pool. Okay, so jomlah kita pergi main. Okay, jadi kita nak pergi mandi-manda dengan Mama. Hai Mama. Oh ya, dah sampai. Dah sampai. Okay, so kita nak pergi mandi. Betul kot? Kot lah. Sinilah, atas ke? Tepi sinilah. Ya kot? Entahlah nak pergi. Aku pun dah tak ingat. Tepi sinilah, kita keluar sini. Lepas tu kita boleh terjun. Okay, Mama dah ready? Salah? Sekejap kita tanya dia. Okay, jadi sebelum kita mandi-manda, kita makan dulu. Ambil lah. Tak nak? Ilya tak nak? Ilya nak? Nak rasa? Sedap tak? Ilya nak rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Biskut dia sedap lah. Jom. Kita naik atas. Oh, kita tersalah. Kat sini sebenarnya kita ada private punya ni lift. So dia tak bercampur dengan lift orang lain. So tak ada orang. Tada! Sedap lah biskut dia. Kan? Dia rasa cik tak mau lah, cik dah kenyang makan. Sedap no? Sedap. 18楼 bongkok. Mari kita ikut Papa dan pergi ke kita punya tempat. Oh, betul lah sini. Tada! Okay. Jom kita pergi ke sini. Mari kita tengok jacuzzi dia. Jacuzzi kat belakang dah. Lebih selesa. Mama buka dah pintu. Mama ni takut-takut kenapa, Mah? Tak takut habis tu? Alright. So, nak tengok 1, 2, 3. Tada, papam. Okay, dekat keliling sini tak ada orang. Ilya, sini, pandang sini. Ya Allah, lajunya dia orang ni berjalan. Tapi angin dia agak kuat. So terbang sikit. Nampak? Ini semua kita yang punya. Private, betul. Tak ada siapa kat sini weh. Kalau tempat sana ramai sangat orangnya petang ni. Okay, so kita boleh mandi jacuzzi. Jacuzzi pun ada dekat sini. Ni jacuzzi dia air panas tau. Okay, tak ada orang juga. Wah, seronok ya. Nampak? Luas. Semuanya tempat sini kita yang punya. Okay, jadi mari kita pergi dekat bahagian depan sini. Depan sini ada tempat untuk korang duduk lepak-lepak ambil gambar. Lepas tu tadi kan hujan lebat. Bila hujan lebat kita orang tak boleh jalan sangat sini. Sini baru boleh tunjuk lah. So dekat sini kita boleh duduk. Tada! Boleh lepak-lepak cantik kan. Wah, seronoknya. Hanya kita je kat sini. Papa pergi mana, Ma? Dia pergi mana, Mama? Papa? Papa pergi ambil kinsal. Oh, ambil kinsal. Oh, kita kena ambil towel lah. Lah. Tak apa, baik kita mandi dulu kan? Mandi dulu kan, ambil towel dulu. Ambil towel dulu. Papa ambilkan orang sekali, Pa. Ke tak payah? Akil ni first time. Oh, Papa ambilkan untuk kita semualah.
Ye. Aki tak tahulah korang dengar ke tak. Aki pakai mikrofon ni sebab angin memang kuat sangat. Okay. So Papa dah ready ke nak mandi-manda? Dah. Oh, ni apa cik? Ni tahu. Oh, ada towel. British call towel. Oh, cai. Oh, ya Allah, kita kena menggunakan sepenuhnya fasiliti yang ada dekat sini sebab dah bayar mahal. Papa rasa masih berbaloi ke tak? Tak berbaloi. Kalau aku punya duit tak bayar. Papa kata sangat membazir. Kita bayar, Aki upgrade 25,000 ya. Kiranya trip kali ni habis ni dah nak 50,000 juga ya. Okay, lepas tu kat depan ni boleh kita boleh kita boleh ambil gambar kat depan ni. Sekejap Sarap. Papa kata membazir, tapi suka hati lah kan. Duit kita bukan duit orang lain. Baru boleh jadi fit apa? Fit and Jack apa? Rose and Jack. Oh, angin tak berhenti ya. Sebab dia tengah bergerak ya. Agak laju. Korang tengok. Tu kapal kita. Itu tempat helikopter ya kalau nak turun. Okey, jadi marilah kita mandi jacuzzi. Jom. Okey, jadi mari kita berendam. Okey, Aki masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, panas. Tak adalah panas sangat. Oh. Oi. Sekarang ni cuaca angin dia memang sangat kuat. Oh, panas. Tak ada masuk apa ke? Tak ada. Telefon kita di dalam Aki punya bag. So korang selamat lah. Ikan dugong panggil Mama. Mama. Uyo, angin kuat. Oh, seronok Mama, seronok. Baik Ma, turun. Dugong ke dugong? Dah lah ni, cukup dah. Dia kena berendam sampai ke dalam macam ni 24 jam mandi jacuzzi. Akhir. Oh, panas kan Ma? Air dia panas Ma? Oh, sedapnya. Sedap doh. So first time ke Papa mandi jacuzzi ni? First time lah. Oh, first time. Apa betul macam orang kaya-kaya mandi, tak ada orang. Ilya first time ke mandi jacuzzi? First time. Mama? First time. Semua orang first time ya. Aki dah berkali-kali dah pernah mandi jacuzzi. Mama terapung ke? Mama sampai terapung je. So kalau kita diri dia tak syok Bok, bila nak bawa Bok? Apa? Bok. Apa? Akidus. Bila nak bawa Papa Mama pula? Aki dah bawa. So lepas ni Akidus akan bawa Papa Mama pergi ke Balkan pula. Balkan. Okey. Lepas tu boleh berenang Aki boleh berenang. Wow. Aki tak tahulah korang dengar ke tak. Harap dengar lah. Sebabnya Aki dah pakai mikrofon ni. Dia boleh kalis udara. Hebat kan? Apa dia? Release tension. Oh, Mama release tension di belakang. Sekejap masak ni. Dapat berehat masak segonoknya. Berehat. Kita orang kat sini 4 hari je. 4 hari bayar 25,000. Papa kata masih tak berbaloi. Tapi bagi Aki berbaloi je. Sebab kalau kita dekat bahagian public sana, kita pun boleh masuk. Cumanya lagu kuat sangat. Lepas tu Aki pun tak boleh buat video YouTube. Susah sikit. Kalau macam ni boleh santai-santai. Lepas tu kita je dekat sini. Tengok view, tengok sunset kejap lagi. Sunset kat mana? Sana ke? Tapi matahari tak nampak pun. Sekarang ni mendung je. Cuaca sangat baik ya sekarang. Sebab sekarang pukul 6 petang. Pukul 7 malam lawa sikit kot, tak tahulah. So kita akan berendam sejam. Mama nak berendam berapa lama? Oi, Mama rendam ke kepala dia kat dalam. Boleh sekali Ma? 1, 2, 3. Jangan kencing. Papa kencing ke? Tak ada. Jangan kencing dekat dalam ni, tak boleh. Ludah kat sini. Papa ludah. Mama rendam kepala tadi. 1, 2, 3. Wah. Aduh. Okey. Buka lagu ke? Tak ada. Dia ada buka lagu ke? Tak adalah. Dia tak ada buka lagu. Papa berendam bukan main lama lagi ni. Kenapa? Pakcik botak. Mama.
Mama boleh toy kepala papa. Apa kan dia kalau berenang kan dia punya telinga masalah. Dah tak betul dah. Kepala dah tak betul. Sana nak duduk sebelah Ilya pula. Kita asyik borak dengan Mama je kan. Mari kita borak dengan Ilya pula. Ilya hang nak pergi mana weh? Okey. Apa perasaan masuk jacuzzi? Apa perasaan anda masuk jacuzzi? Best. Apa beza Ilya mandi swimming pool biasa dengan jacuzzi? Okay, so ni baru jacuzzi. Kita belum cuba swimming pool. Nampak buntut papa ke? Apa tu bang? Kad apa? Kad pun tak adalah. Kocek je. Okey lah, so kita orang nak mandi jacuzzi dulu seronok-seronok kat sini. Lepas tu kita nak mandi swimming pool, kita nak terjun. Boom. Okey lah. Jadi kita sambung, okey? Ya, kita baru perasan kita boleh on. Baru nampak buih-buih dia. Wah, barulah syok memang. Barulah syok. Syok angin bukan main kuat weh. Okey, kalau nak tutup, kita tutup balik macam ni. Kita cuba Kita tutup, tekan switch dekat belakang ni. Dan satu. Rasa dia tak nak berhenti mah. Wah, ni mama tahu kau. Alah, dia tak boleh berhenti lah aku rasa. Tak boleh. Kau pergi berhenti ke apa? Tak tahulah mah. Wah! Ambil gambar. 1, 2, 3. Kenapa Ilya? Ya Allah. Angin kuat. Lepas tu kita terpercik air dia. Okay guys, so sekarang kita dekat kolam mandi yang dalam. Ini dalam. So budak-budak main tepi. Tapi kat sini memang tak ada orang langsung je. Aku penat. Kita orang dah mandi jacuzzi. Aku dah mandi ni juga tapi tak buat video. Ni baru nak buat video ni. Baru teringat kita tak sambung lagi video kita. So dekat sini berapa? 1.55 meter. Tinggi sini. Tinggi Ilya. Tinggi Ilya. And dekat ujung sana, tunjuk sana. Ilya tak pandai ke tak? Tekan 2 kali Ilya. Pandai sini. Jadi mari kita berenang. Sekejap, kita turun dulu slow. Nampak? Akil ni tinggi tau. Tinggi Akil 180. Dia nak 180, 179 macam tu lah. Tapi Akil rasa macam nak tenggelam. Akil kena jengkit. Kalau jengkit okey, kalau tak jengkit macam ni. So Ilya kalau nak mandi sini memang tak lepas lah. Sebab Ilya pendek sangat. Ilya boleh main tapi kat belah hujung sana. Kejap Akil reverse. Korang akan nampak ni. Penat. Kejap. River. Makin lama dia makin okey. Akil dah tak payah jengkit lama-lama. Sekejap tak ada orang ke kat sini? Tak tahulah dapat rakam ke tak. Dengar ke tak. Aku rasa dengar kot. Dengar kan? Nak zoom macam mana? Tolak atas. Boleh tak? Ilya entah reti ke tidak ni. Sekarang ni dah tak dalam dah. Ilya boleh ke? Tolak depan. Tak boleh. Dia jadi apa? Tolak bawah? Tarik bawah? Aduh, Ilya ni. Tak boleh. Ilya tak kerti zoom. Itulah kita hajar Ilya guna kamera. Tapi Ilya masih tak faham. Macam mana ni Ilya? Sini. Lompat. Tak boleh. Ilya tak boleh lompat. Kalau Ilya lompat memang habis Akil kena selamatkan Ilya. Sini. Okey, dia macam ni. Ilya tengok. Tolak atas. Tada! Lepas tu tarik bawah. Macam tu je lah. Tapi air sini sejuk je. Dia tak macam air dekat jacuzzi tu. Air jacuzzi dia lebih panas. Sejuk sangat air dia. Dia ada juga air garam. Air garam untuk kita berendam. Tapi papa kata dia kena buka baju. Tak nak lah buka baju. Air garam. Mungkin dekat sini juga. Dia macam jacuzzi juga. Sama je. Cuma yang belakang tak ada garam. Yang ni ada garam. Penat. Ilya tak nak melompat ke? Terjun ke? Berenang-berenang ke? Tak mau. Okey, tak apalah, biar Akil berenang. Ilya tolong rakam betul-betul cantik, okey? Sambil tu Ilya bagi komen lah. Boleh? Tak tahulah macam mana nak zoom dah. Tak boleh lah zoom dah. Tak tahu ya, tak reti lah.
Okey, jadi apa perasaan Mama selepas mandi jacuzzi? Sejuk. Sejuk. Dia mula-mula panas, lama je Mula sejuk. panas, lepas tu jadi sejuk. So best tak? Best. So nak main lagi ke esok? Tak nak. Tak nak? Boleh mah, kita sini 4 hari, kita kena guna sepenuhnya and kita je dekat sini. Ya, back. Sekejap kita ambil. So Ilya nak lari dah. Pakai towel dia. Aki pun pakai towel macam ni, lepas ni towel ni kena pulangkan. So kita orang nak balik dah maghrib and kita nak pergi makan malam. So Papa suka ke berbaloi ke tak? Tak berbaloi. Papa masih cakap tak berbaloi ya. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Mandi jacuzzi dengan swimming pool. Macam biasa, jangan lupa like video ni, subscribe, turn on notification, ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.